Apa itu bulan-bulan haram? Bulan haram ini ialah bulan Rajab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Diriwayatkan daripada Abu Bakrah radhiyallahu an. Abu Bakrah bukan Abu Bakar, lain, orang lain-lain. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara lain menyebut as-sanatu sna asyara syahra minha arba'atun hurum salasum mutawaliyah Zulkaidah wa Zulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Lebih kurang maksud, dalam setahun ada 12 bulan, di mana 4 daripadanya 4 bulan dipanggil bulan haram. 3 secara berturutan, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan 1 namanya Rajab, berasingan dinisbahkan kepada Mudar yang terletak di antara Jamadil Akhir dan juga di antara Sya'ban. Itulah yang dinamakan bulan-bulan yang diharamkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah,